Selamat datang ke negeri Kelantan, tanah Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umairah binti Makralin bernombor metrik C24A 1803. Kami dari kumpulan Puteri Saadong ingin menceritakan tentang bagaimana proses kami menghasilkan poster Puteri Saadong. Sebelum saya meneruskan lagi, tahukah anda Puteri Saadong merupakan seorang legenda yang terkenal di negeri Kelantan? Puteri Saadong merupakan seorang puteri yang bijaksana, cantik dan berani. Kisah beliau berlaku sekitar pada zaman pemerintahan Kelantan pada abad ke-17. Puteri Saadong berkahwin dengan seorang raja yang bernama Raja Abdullah. Mereka hidup bahagia sehingga pada satu hari terdapat seorang lelaki iaitu Raja Siam. Raja Siam amat berkenan dan tertarik pada Puteri Saadong kerana kecantikannya dan kebijaksanaannya. Raja Siam memaksa Puteri Saadong untuk berkahwin dan meninggalkan Kelantan dan tinggal bersama Raja Siam. Puteri Saadong merasa amat terpaksa. Apa yang lagi mengejutkan Puteri Saadong adalah apabila Puteri Saadong pulang ke rumah asalnya, dia mendapati Raja Abdullah telah pun berkahwin dengan seorang puteri yang baru. Puteri Saadong pun berasa sedih dan sakit hati. Akhir sekali malamnya Raja Abdullah mati di tangan Puteri Saadong. Puteri Saadong membunuhnya dengan menggunakan cucuk sampul. Kesimpulannya, kami memilih watak Puteri Saadong sebagai tajuk kami. Sebelum kami menghasilkan poster, kami telah melakukan kajian terhadap kisah Puteri Saadong. Kami mendapati terdapat banyak elemen dan unsur-unsur yang terdapat di dalam kisah ini. Yang pertama, kita dapat lihat busana-busana di negeri Kelantan ataupun pakaian tradisional Puteri Saadong. Yang kedua, kita dapat lihat warna-warna yang digunakan serta elemen yang digunakan, dan akhir sekali pakaian-pakaian Raja Siam, dan dapat juga elemen-elemen daripada budaya Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Azrani binti Amran, C24A 2289. Hari ini, saya akan menerangkan tentang proses penghasilan poster ilustrasi digital Puteri Saadong menggunakan Adobe Photoshop. Pertama sekali, saya membuka perisian Adobe Photoshop dan mencipta dokumen baharu mengikut saiz poster yang telah ditetapkan. Selepas itu, lakaran awal yang telah dilukis secara manual diambil menggunakan kamera telefon dan diimport ke dalam Adobe Photoshop. Lakaran ini dijadikan sebagai base layer atau lapisan asas untuk dijadikan panduan sepanjang proses melukis semula ilustrasi secara digital. Langkah kedua pula ialah proses line art atau melukis garisan. Pada mulanya, saya menggunakan brush tool iaitu paintbrush untuk melakar semula keseluruhan watak iaitu Puteri Saadong, Raja Siam dan Raja Abdullah dengan garisan yang lebih kemas, jelas dan seragam. Setiap watak dan elemen diasingkan mengikut layers supaya lebih mudah diedit dan memudahkan proses pewarnaan pada peringkat seterusnya. Seterusnya, saya memasuki proses pewarnaan. Saya menggunakan warna asas atau flat colours pada setiap watak dan elemen alam seperti sungai, tumbuhan dan tanah. Bagi latar belakang, saya memilih warna oranye kerana warna ini melambangkan keberanian serta mampu memberikan kontras yang baik untuk menyerlahkan watak utama. Pemilihan warna juga dibuat supaya poster kelihatan lebih harmoni, menarik dan sesuai dengan tema sejarah saya iaitu Puteri Saadong. Selepas proses pewarnaan selesai, saya meneruskan kepada proses shading dan lighting. Pada peringkat ini, saya menambah bayang dan pencahayaan menggunakan fungsi layer blend mode bagi memberikan kesan dimensi dan kedalaman pada ilustrasi.
Bayangan ditambah pada pakaian tradisional, rambut, lipatan baju dan beberapa bahagian lain supaya watak kelihatan lebih hidup dan realistik. Langkah terakhir ialah proses sentuhan akhir. Saya menambah tajuk iaitu Puteri Saadong di bahagian atas poster menggunakan type tool dengan font yang bersesuaian dengan tema tradisional dan sejarah. Kemudian, kami menambah kesan drop shadow pada tajuk supaya tulisan lebih jelas, timbul dan mudah dibaca. Akhir sekali, saya menyusun semula kedudukan semua elemen menggunakan move tool, menyemak warna, ejaan dan keseluruhan reka bentuk bagi memastikan poster kelihatan kemas dan seimbang. Setelah semuanya selesai, poster disimpan dalam format PSD sebagai file, suntingan dan PNG atau JPEG sebagai hasil akhir untuk pembentangan serta percetakan. Kesimpulannya, Adobe Photoshop dipilih kerana menyediakan pelbagai fungsi seperti layers, brush tool, type tool, move tool dan layer style yang memudahkan proses menghasilkan poster ilustrasi digital yang kemas, kreatif dan berkualiti tinggi. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang cabaran-cabaran menggunakan Adobe Photoshop. Sepanjang proses menghasilkan poster bertemakan Puteri Saadong, kami telah menghadapi beberapa cabaran. Cabaran utama ialah mendapatkan susun atur ataupun layout yang seimbang kerana poster ini mengandungi banyak elemen seperti watak utama, watak sampingan, latar belakang, bunga, gunung dan sebagainya. Kami perlu menyusun setiap elemen dengan teliti supaya poster kelihatan kemas dan fokus utama tetap tertumpu kepada Puteri Saadong. Selain itu, pemilihan warna juga merupakan satu cabaran. Kami perlu memilih kombinasi warna yang terang dan sesuai dengan tema sejarah serta legenda Melayu. Warna pakaian setiap watak perlu dibezakan agar mudah dikenali, manakala warna latar belakang pula tidak boleh terlalu menyerlah sehingga mengganggu tupuan terhadap watak utama. Di samping itu, penggunaan pelbagai fungsi dalam Adobe Photoshop seperti brush tool, pen tool, shape tool, layer, pin bucket tool dan text tool memerlukan ketelitian dan kemahiran. Setiap objek perlu diletakkan pada lapisan ataupun layer yang berasingan supaya lebih mudah untuk diubah. Jika tersilap menguruskan layer, terdapat risiko objek bertindih atau sukar untuk diubah suai. Cabaran lain ialah menghasilkan lukisan digital yang kemas. Kami perlu memastikan garisan lukisan konsisten, warna tidak melepasi sempadan dan setiap watak mempunyai bentuk serta saiz yang seimbang. Proses ini memerlukan kesabaran kerana setiap bahagian perlu diperincikan satu demi satu untuk menghasilkan poster yang lebih berkualiti. Akhir sekali, pengurusan masa juga menjadi satu cabaran kerana proses melukis, mewarna, menyusun elemen dan membuat penambahbaikan mengambil masa yang agak lama. Kami perlu menyemak semula keseluruhan poster beberapa kali bagi memastikan tiada kesilapan pada warna, teks atau susunan elemen sebelum hasil akhir disiapkan. Secara kesimpulannya, walaupun terdapat pelbagai cabaran untuk menghasilkan poster Puteri Saadong ini dengan menggunakan Photoshop, pengalaman ini telah membantu kami semua meningkatkan kemahiran menggunakan Photoshop, mengasahkan kreativiti dalam diri kami dalam membentuk poster serta melatih diri kami untuk lebih teliti, sabar dan sistematik dalam menghasilkan karya digital yang berkualiti. Seterusnya, saya akan menyampaikan tentang kelebihan-kelebihan penggunaan Adobe Photoshop. Kelebihan pertama ialah keupayaan menghasilkan reka bentuk yang berkualiti tinggi dan profesional. Adobe Photoshop menyokong image beresolusi tinggi, membolehkan poster dihasilkan dengan paparan yang tajam dan jelas sama ada dipaparkan secara digital maupun dicetak. Ciri ini amat penting kerana kualiti visual memainkan peranan utama dalam menarik perhatian audiens. Poster yang mempunyai susun atur yang kemas, imej yang berkualiti dan penggunaan warna yang sesuai akan meningkatkan kredibiliti serta memberikan tanggapan yang lebih profesional terhadap suatu produk, program atau kempen. Selain itu, Photoshop menyediakan pelbagai alat penyuntingan yang lengkap dan fleksibel. Pengguna boleh melaraskan pencahayaan, kontras, ketepuan warna, membuang latar belakang, menggabungkan beberapa imej serta menambah pelbagai kesan visual mengikut keperluan reka bentuk.
Fungsi seperti layer, masking and adjustment layer membolehkan setiap elemen diedit secara berasingan tanpa menjejaskan keseluruhan reka bentuk. Ini memberikan flexibility kepada mereka untuk membuat penambahbaikan atau perubahan pada bila-bila masa dengan lebih mudah dan sistematik. Di samping itu, Adobe Photoshop turut menawarkan kawalan yang lebih tepat terhadap elemen tipografi dan komposisi visual. Pengguna boleh memilih pelbagai jenis font, mengubah saiz, warna, cara antara huruf dan baris serta menyusun kedudukan teks supaya lebih seimbang dengan elemen grafik yang lain. Penguasaan terhadap aspek tipografi dan susun atur ini penting kerana ia membantu meningkatkan kebolehbacaan poster serta memastikan maklumat utama dapat disampaikan dengan jelas kepada sasaran audiens. Seterusnya, penggunaan Adobe Photoshop juga menggalakkan kreativiti dan inovasi dalam penghasilan reka bentuk. Perisian ini menyediakan pelbagai penapis, tekstur, kesan khas dan blending modes yang membolehkan pengguna menghasilkan reka bentuk yang unik serta menepati identiti sesuatu jenama atau tema. Melalui kebebasan untuk menggabungkan pelbagai elemen visual, mereka dapat menghasilkan poster yang lebih menarik, mempunyai nilai estetik yang tinggi dan mampu meninggalkan impak yang positif kepada audiens. Akhir sekali, Adobe Photoshop menyokong proses penyimpanan dan ekspor dalam pelbagai format fail seperti JPEG, PNG, PDF dan PSD. Kemudahan ini membolehkan poster digunakan untuk pelbagai platform sama ada dikongsi melalui media sosial, dipaparkan di laman sesawang, dihantar melalui aplikasi komunikasi maupun dicetak dalam saiz yang berbeza tanpa menjejaskan kualiti imej. Oleh itu, pengguna tidak perlu menghasilkan reka bentuk yang berasingan bagi setiap medium, sekaligus menjimatkan masa dan meningkatkan kecekapan kerja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sina Syairah binti Abdullah Amin, nombor matrik C24A2441. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang sangat relevan dan sedang hangat dibincangkan dalam dunia kreatif hari ini, iaitu perbandingan antara ilustrasi digital konvensional dengan seni kecerdasan buatan atau AI. Seterusnya, melihat bagaimana kedua-duanya membentuk lanskap seni visual masa kini. Kita sering tertanya-tanya, adakah teknologi kecerdasan buatan ini akan menggantikan peranan pelukis dan pereka grafik? Atau adakah ia sebenarnya sekadar satu lagi alat yang baharu yang boleh kita manfaatkan dalam kotak perkakas kreatif kita? Bagi menjawab persoalan ini, mari kita lihat komponen pertama, iaitu ilustrasi digital yang dihasilkan secara manual oleh manusia. Apabila kita menggunakan perisian industri seperti Adobe Photoshop, Illustrator atau Photopea, setiap garisan yang ditarik, setiap penentuan palet warna dan setiap sapuan berus digital atau brush stroke merupakan satu keputusan yang disengajakan dan dirancang rapi oleh pelukis itu sendiri. Fokus utama di sini adalah pada niat atau intent pengkarya, di mana kita memegang kawalan sepenuhnya terhadap aplikasi prinsip reka bentuk seperti imbangan, kontras, penekanan dan harmoni visual. Kita sedang menterjemahkan emosi, mesej yang sangat mendalam dan identiti unik manusia yang sukar ditiru oleh mesin. Penguasaan alat-alat digital ini adalah apa yang membina kemahiran asas kita sebagai seorang pereka yang berpengetahuan. Sebaliknya, apabila kita beralih kepada seni AI, kita dapat melihat satu anjakan teknologi yang sangat pantas. AI tidak melukis atau mencipta karya dalam erti kata tradisional. Sebaliknya, ia menjana dan menyusun corak visual berdasarkan jutaan data imej yang telah dipelajari melalui algoritma. Kelebihan utama seni AI sudah tentulah pada aspek kepantasan, kecekapan masa dan accessibility yang luas. Sesiapa sahaja kini boleh menterjemahkan idea abstrak yang ada di dalam kepala menjadi sebuah visual yang lengkap dalam masa beberapa saat sahaja, hanya dengan menggunakan arahan teks atau prompt engineering. Walau bagaimanapun, realitinya seni AI berfungsi dengan lebih baik sebagai
pemangkin idea atau ideation tool. Ia mampu memberikan kita pelbagai variasi konsep rawak dalam sekelip mata. Tetapi, ia masih kekurangan jiwa, keaslian rasa serta pemahaman mendalam tentang konteks, budaya, tempatan yang sering menjadi tunjang utama dalam sesebuah karya seni yang sangat bermakna. Jika kita membuat perbandingan yang seksama, perbezaan ketara antara kedua-duanya terletak pada peranan mereka itu sendiri. Ilustrasi digital adalah tentang penguasaan alat di mana kita mengarahkan perisian langkah demi langkah untuk menghasilkan visi visual kita secara fizikal. Manakala seni AI pula adalah tentang pengarahan atau curation di mana kita bertindak sebagai pengarah yang memilih dan menapis hasil cadangan visual daripada algoritma. Oleh sebab itu, masa depan industri kreatif sebenarnya tidak terletak pada persaingan antara kedua-duanya. Sebaliknya, pada gabungan kaedah kerja atau hybrid workflow, mereka masa kini boleh memanfaatkan AI untuk fasa awal seperti mencari inspirasi warna dan lakaran kasar. Namun, sentuhan akhir, penyusunan prinsip seni dan penyuntingan teknikal yang halus tetap memerlukan kepakaran, pemikiran kritis dan sentuhan emosi manusia yang terlatih. Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi AI bukanlah satu ancaman yang bertujuan untuk mematikan kreativiti manusia, melainkan satu fasa evolusi dalam seni visual yang mempunyai nilai estetik yang sangat tinggi. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.